Baik, kita ada soalan Soalan ni kerap juga orang tanya. Kalau bela ikan kaloi kat satu tempat tu boleh campur dengan ikan lain tak? Ataupun campur dengan ikan kaloi lain. Mana satu tempat tu ada lebih daripada satu ikan kaloi. Okay, sebelum saya menjawab soalan tu, anda boleh tengok depan ni. Yang ni ikan kaloi Sabah, panjang 10 inci. Yang ni memang dibuka untuk jualan, ikan kaloi Sabah ni. Dalam masa yang sama ada ikan keli. Ini keli kampung, sebab tu ada bintik. Cuma saya tak pasti keli bunga ataupun keli kayu. Ada ikan patung, ada kaloi kampung. Yang depan ni temperas. Belakang tu ikan jalur yang 2 ekor tu. Ni. Ini 2 ekor ni temperas. Jalur. Anda boleh tengok panjang akuarium ni 4 kaki panjang, standard. Jadi kalau nak menjawab soalan tu, ada dua. Pertama sekali, semuanya bergantung kepada keluasan tempat anda letak ikan tu. Semakin luas tempat, tak ada masalah lah, kuranglah ikan bergaduh. Kedua, ikan tu sendiri. Kalau ikan tu terlampau garang, agak susah lah untuk campur dengan ikan lain. Namun, anda boleh cuba. Orang kata cuba-cuba. Letak ikan, tengok apa jadi. Letak ikan, tengok apa jadi. Mulakan dengan sikit dulu. Jangan letak terlampau banyak. Ini dah besar. Ini memang buka untuk jualan. Ada juga contoh lain macam sini lah. Bekas ni 1, 2. Kebiasaan kalau ikan kecil, kalau emas lah, saya akan letak sini 30 ekor, letak sini 30 ekor. Boleh je saya letak dalam 50 ekor ataupun lebih daripada tu. Tapi saya tak cukup tempat. Sebab apa? Saya tak nak keadaan bila dia makin besar, keadaan terlampau sempit dan sesak. Bila terlampau sempit dan sesak tu yang menjadikan punca ikan tu tak selesa dan bergaduh lah. Ni yang dah besar. Ni ikan kaloi emas ataupun nama lain ikan kaloi Indo. Ni buka untuk jualan. Dalam ni mungkin ada 6 ekor. 6, 7 ekor kaloi emas. Satu tu tak jual. Tapi ada ikan kaloi lain anda tak nampak dalam ni. Sebenarnya dalam ni ada dalam lebih daripada 10. Contoh lain yang kat sini, ni tak jual langsung. Ini memang saya punya. Dalam ni ada 3 ekor. 2 kaloi emas ataupun nama lain kaloi Indo, dengan 1 ekor ikan kaloi Sabah. Yang ni besar. Ini memang saya pelihara. Ini memang besar. Jadi anda boleh fikir semuanya bergantung pada keluasan tempat dengan ikan tu sendiri. Apa pun cuba-cuba dulu. Letak sikit dulu, tengok apa jadi. Kalau ada gaduh, asingkan. Kalau tak gaduh, boleh biar. Okey.